Abebe. Abebe. Jangan goda Rina. Abebe. Rina tak sanggup. Dah habis azan. Okay guys, saya ada announcement untuk korang. Korang screen record ni, okay. Korang tengok pada sekarang bulan 6, pada bulan 12 saya akan sado, okay. Nanti korang boleh ambil lah ni, nanti korang boleh buat JJ. Tapi hujung bulan 12 lah, tak tahu korang masih hidup ke tak masa tu. Saya pun amin, insyaAllah. InsyaAllah kita sama-sama hidup, insyaAllah. Okay. Bulan 12 saya akan sado, okay. Ingat bulan depan, janganlah bulan depan tak sempat lagi. Okay, kita buat balik. 1, 2, 3. Okay guys, pada bulan 12 InsyaAllah saya akan sado, okay. Oh, tapi kita tahulah bulan 12 tu JJ apa yang trend. Kalau sekarang yang trend Kongsi keteng tergoda lah Rina. Itulah kata korang tahu je korang. Kalau korang syadap je lah korang. Ni nak bagi macam bulan 12 tu tiba-tiba lama terselak baju depan Rina tu. Rina macam Habibie Rina tak sanggup Habibie. Betul tak? Biasa dia macam tu. Dah betul tak? Habibie. Jangan goda Rina. Habibie. Rina tak sanggup. Rina macam tu, betul tak? Betul. Lah minta kasi dapat. Jangan. Saya pergi buat konten gym, okay. Acik duduk dalam dia, Acik buat rahsia, okay. Kalau ni dah satu habis jangan tumpuk orang. Kalau saya buat konten main gym kan, kalau selagi tak cukup 100k gym tu saya tak nak buat konten. Saya merajuk. Kalau cukup 100k baru saya buat konten. Okay. Maghrib abang tahu sini dah habis azan dah. Cuma azan masjid kan banyak sini. Ni saya nak end dah ni. Lupa Wow, ini Najwa mantap guys. Terima kasih untuk topi-topi yang tu pergi solat bemen insya-Allah. Saya nak pergi solat ni. Nak lupa nak syaman. Dua benda tak akan berlaku dalam hidup Luqman. Takut nak ayat aku pun nak ayat syaman kau ayat lupa takut. Abang Meh suka saya tak hari ni. Abang Meh cari tajul macam mana ya tajul? Dasar perempuan sial, bodoh. Gitu kan betul tak? Kan tajul dia punya overthinking tu. Padahal tajul tu sama dengan saya rasa. Saya in real life macam tu lah. Korang janganlah tergoda saya.